Aku memang suka rasa macam ni. Sedap. Memang lain daripada lain rasa dia. Dukung dukung dukung. Dukung dukung dukung. Yeah. Dukung dukung dukung. Jangan berhenti jarang memubang channel. Terus penuhi bulan. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Dudung. Sesiapa je baru tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni kepada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. So hari ni aku nak makan apa? Hari ni aku nak makan salah satu kuih tradisional, iaitu kuih potong. Ni dia, depan mata korang ada 7 perisa yang akan aku review lagi. Yang ada depan mata korang ni kita ada strawberry, kita ada pizza kopi, original, lepas tu kita ada pizza kelapa, kita ada pizza durian, kita ada pizza pandan dan pizza nanas. So aku beli kat mana ni? Aku beli dekat TikTok, harga dia sangat murah. Satu paket ni harga RM2.50 je. So aku dah borong semua 7 pizza ni, memang dia orang kata sangat sedap lah kat TikTok. So aku teringin nak makan produk kuih potong ni. So korang kalau nak beli bolehlah tekan beg kuning aku dekat TikTok. So tanpa kita nak membuang masa lagi, jom kita try makan produk kuih potong ni. Macam mana? Rasa dia sedap ke tak? So ni first kita akan try pizza strawberry dulu. So harga RM2.50 ni korang akan dapat 12 keping. So jom kita try makan pizza strawberry dulu. So ni dia strawberry ya. Tengok warna dia warna pink. Bau dia okey tak, dia tak ada bau sangat. So dia macam bau kuih gitu je lah. So jom kita makan, bismillah. Sedap. Dia tekstur dia macam biskut tapi lembik sikit, dia tak crunchy. Tapi sedap lah dengan jam dia. Memang rasa manis lah. Aku rasa kuih ni kalau kau cicah dengan kopi ke, makan betul-betul memang sangat sedap. Memang sangat lembut kuih dia. So seterusnya kita try pula rasa kopi. Ni pizza kopi kuat bau kopi dia. Ni pizza kopi. Bismillah. Aroma kopi pun memang saya rasa kuat. Kalau bau dia kan macam bau seakan-akan roti boy. Yang ni pula pizza kacang merah. Kacang merah ni kira original lah, produk original dia. Yang ni pun not bad. Okay, next kita makan yang pizza kelapa. Okay, ni kelapa guys. Rasa yang kelapa ni dia macam rasa jam kaya kelapa lah. Memang sweet rasa dia. Okey, kita dah masuk yang kelima. Ni adalah pizza durian. Tak ada bau. Kita akan try bau sekejap lagi. Kuat bau dia. Memang bau. So kita makan, jom. Yang ni memang confirm sedap. Memang lain daripada lain rasa dia. Aku memang suka rasa macam ni. Sedap. Okay, next kita rasa pizza pandan. Ni pandan ni guys. Dia tak ada bau sangat. Bau kuih je. Cuma yang ni bagi aku kan, pizza pandan dia macam kurang sikit lah. Dia rasa manis tapi flavor untuk pizza pandan tak rasa sangat. So last kali kita try makan pizza nanas. Okay, ni pizza nanas. Dan sedap juga. Dia macam rasa tak nanas. Sedap. Aku dah makan dah, memang sedap. Kata 7 pizza ni aku dah cuba, memang best lah. Ni dah boleh jadi salah satu idea untuk kuih raya nanti pada tahun 2026. So aku dah makan ke 7 ni, aku akan ranking lah mana yang paling sedap,
Aku rasa paling sedap adalah ni pizza durian. Yang kedua aku rasa pizza nanas. Kedua nanas. Ketiga yang aku rasa sedap adalah pizza strawberry. Ni strawberry. Lepas tu kelapa. Yang keempat kelapa. Kelima aku rasa pizza kopi. 6 kita letaklah pizza original ni sebab dah biasa kan sangat makan. And last kita letaklah pizza pandan. So inilah ke-7 pizza yang aku dah sediakan, aku dah list. Memang semua sedap, tapi on top bagi aku ada 2 flavor ni, iaitu flavor nanas dan flavor durian. Kedua-dua memang sangat sedap. So aku rasa setakat ni konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku, and share video aku ni kepada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. Kalau sedap